Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anda kenal tak ini buntut motor apa punya? Oh, dia cakap dua phone tu. Dia cakap dua phone. Kau tengok. Iklan jap. Di kanan phone tu. Tak. Kita pusing. Ya. Cakap dua phone tu. Kau tengok. Okey. Bersama saya ada sebuah jentera daripada Yamaha, iaitu Yamaha NMAX V3. Tu dia. First NMAX V3 yang datang ke Defy Dyno Lab untuk tune dan telah dimodifikasi oleh brother ni. Cerita sikit. Spek apa ni? Okey, Assalamualaikum dan Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Setelah mengkaji 3 kali turun enjin, mengkaji barang apa yang patut dipakai, so far memang tak ada barang apa yang patut dipakai. So kita mencari dan hasilnya adalah ini. Spec 65 Jet 3. Kita try. First kali saya nak R&D untuk 65 jalan airbox dan Exo bisu. Sebelum ni memang kita open. So ni adalah motor saya sendiri. Dan kita nak try lah untuk tune macam mana keadaan dia. Kalau berjaya, kita akan buka on package luncur. Isu apa? Kita menggunakan isu Umar M9. Exhaust pun Umar, brake pressure. Sebab ikut pada sertifikasi untuk exhaust ni, dia boleh menghasilkan sampai 200cc support. So kalau ikutkan kita kiraan untuk spek motor ni dah 204cc lah. 200cc ya? Ingatkan 200 HP. Jangan 200 HP, tertanggal kan semua. Bawa tinggal spenda ni 200 HP. Okay? Alright. So ulanglah apa yang akan jadi, kita akan tengok hasil dia boleh ke. Kalau sebab kita tak nak terlampau heavy sangat, kita nak light je sebab nak buat santai untuk ride. Okay? Jadi ni dah boleh fly ni, super fly. Jadi kita nak set up dulu motor ni kat dalam dan lagi kita sambung. Okay guys, nak tahu apa result spek ni, kita jumpa sebentar lagi. Okay, korang layan sedikit video proses tuning motor ni. Kita jumpa sebentar lagi. Berapa kali sebentar lagi dah. Okay, stay tune.
Okey. Alhamdulillah. Selesai sudah tugas kita separuh jalan. Separuh jalan. Tapi separuh jalan pun disebabkan oleh ini percubaan pertama. Kan? Ini percubaan pertama. Sekejap lagi next kita akan repeat balik motor ni. Sebab dia ada geli-geli sikit. Geli-geli pun, tapi sebelum kita tunjuk horsepower dia, kita tanya dulu lah. Macam mana? Uish. Walaupun percubaan pertama, tadi dia dah lompat. Tapi tak gigit. Belakang tak gigit, dia lompat. Okey, tak apa. Lepas ni kena pakai tayar berduri kot. Wah, lompat lah. Hanya guli dia berat sangat kot. Dia tayar tu pergi dulu, roda guli. Kan? So far, okay, saya dah tahu dah cara nak set up dia. Cuma balik kena touch up lagi. Touch up lagi untuk kalau ikutkan horsepower yang dia terhasil ni pun dengan brake pressure dan airbox. Pakai airbox lagi lah. Ush, macam luar jangkaan. Kan? Luar jangkaan. So far dia sebab barang dia tak ada lagi tau. Ini adalah saya R&D je. Rainbow ni, rainbow. Saya rainbow ni kan. Sebab nak keluarkan macam mana nak set up. Sebab barang dia pun tak ada lagi. Barang dia yang terutama yang tak ada lagi adalah blok. Tu jumpa Bos Adib kita hari tu. So saya dah jumpa Bos Adib SR. Saya dah bagi tahu dah yang ini lain. So far tunggu. Kalau dia kata, dia macam cakap dengan saya, dia nak keluarkan blok untuk NMAX V3 dengan MVX V3. So sebab dia jalan memang lain. Passioner jalan minyak hitam, dia ada jalan alur longkang untuk tembak minyak hitam dekat tensioner dia, macam ni kan. So benda ni ada yang cakap dengan saya suruh tutup. So far kenapa Yamaha buat benda tu, mana dia ada improve lagi lah. So far lepas ni mungkin lah tak ada masalah tensioner jam lagi kan pada yang standard. So alhamdulillah Tensioner jalan minyak hitam lagi sekarang? tensioner jalan minyak hitam. Sebelum ni tak jalan minyak hitam. Dia buat ala-ala superbike lah. Yes. Betul tu. So ada sikit dia sebab blok kita reslip. Saya reslip dekat Terry Chow. Slip 68. Sekarang ni saya spek 65. Masuk piston 65. Cuma ujung ada berasap sikit. So mungkin saya tak cukup running. Sebab saya running 100 km saja saya running. So far saya turun naik dyno nak tengok okey tak okey untuk reslip ni. So far okey sebenarnya reslip ni, cuma kena running lebih sikit. Lama sikit lah. Lama sikit lah. Mungkin dalam 200 ataupun 300 kilo lah. So running mungkin dalam seminggu buat running jalan bagi dia Kiranya bagi ada clearance lebih sikit lah. bagi ada clearance lebih sikit. Tapi ada satu option lagi, boleh polish lah kalau nak cepat. Tapi polish pun kena running tak? Polish. Mungkin saya balik tengok keadaan blok macam mana. Tengok apa polish ataupun saya 68 ni. Ataupun 66 ke. Kalau tak boleh polish kan. Kalau tak boleh polish, tak boleh pakai. So baik kita up sikit je lah. Tak banyak sikit kan. Okay. Tegak-tegak nanti. Tegak. So tengok pada graf peak power pun keluar awal. RPM dalam 6 dah keluar dah peak power dia. Power dia 8. Kat 26.71 horsepower guys. Ujung masih mari kat RPM 10. Alhamdulillah saya berpuas hati sebab saya tak pernah lagi nak buat 65. Untuk 65 jalan airbox dengan back pressure tak pernah lagi. Ini first. So doakan saya untuk R&D lagi untuk V3 ni. Sebab V3 ni tak ada barang lagi. So saya rasa saya orang first dyno dekat Define ni untuk NMAX V3. So tunggu next episode ya. Mana tahu saya dapat ilham yang baru untuk nak buat macam mana kan dia untuk nak kekalkan dia rasa yang dia boleh compress lagi. Sebab kalau ikutkan tadi dia dapat 27 lah. Kalau 27 berbeza sebab solo ni saya buat 65. Basic bodoh-bodoh pun dia paling kurang pun memang 27. Sebab itu dah tembak bawah seat. Dah tembak bawah seat. So far tunggu je lah next episode kan.
Okey. Jadi disebabkan oleh ada kegagalan teknikal sedikit. Jadi kita tundakan lagi dia punya episod ni. Ini kiranya part 1. Part 1. Part 2 akan Belum menyusul. ada lagi buat episod kan. So orang tunggulah. Mesti orang akan tanya-tanya kan. Macam mana kesudahan motor ni pula kan. Tunggu part 2 lah. Mana tahu dapat 27, 28. Lepas ni Korang dah boleh dah tak payah nak fikir nak dedah apa JPJ ke, nak dedah polis ke dengan Aizul bising. So kita pakai brake pressure je. kan. Back push. Back push. Daripada Umar Racing. Jadi kalau korang nak hantar motor ke ataupun nak servis, nak restore pun boleh. Boleh cari brother ni. InsyaAllah boleh. Tapi boleh. saya Ah. nanti saya umumkan lah kan. Kalau ikutkan saya dah tak ambil motor. Tapi boleh je. Halo-halo. Halo dulu. Roger Frog Garage, nombor ada dekat description box di bawah, boleh cari dia. So dia kat mana pun dia akan ada dekat Rawang. Dia tak lari jauh mana. Kat Rawang. Jadi kalau korang nak hantar motor untuk tuning ke apa bagai semua, bolehlah contact DeFi Dynalab, nombor ada dekat description box di bawah juga. So Roger dulu, nombor tu hanya boleh WhatsApp chat sahaja. Kalau call, insyaAllah tak dijawab. Sebab admin kita wanita. Okay? Jadi, apa-apa pun, terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Comeback dan juga DeFi Dynalab and the team. Team tu maksudnya semua yang datang hantar motor untuk support DeFi Dynalab. Tu kita punya team. Kita tak select. Memang saya pakai baju nampak tu select. Mana dia? Select. Tapi kita orang tak select. Alright. So jangan lupa like, share dan subscribe channel Hanif Comeback dan onkan button loceng. Subscribe ada dekat mana-mana. On button loceng untuk dapatkan updated video daripada kami. Alright. So nantikan part 2. Part 2 tu tak tahu lagi bila. InsyaAllah dalam masa yang terdekat. mana tahu tiba-tiba esok. Okay. So sehingga kita berjumpa lagi, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jangan laju-laju atas jalan. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.